Assalamualaikum, selamat pagi YouTube. YouTube. So pagi ni kita ada ride balik hari ke Ipoh, sempena dengan Ipoh Bike Week ataupun Ipoh holiday ke, aku pun tak ingat, aku pun tak pasti, aku pun lupa. So sekarang kita nak menghala ke RNR Sungai Buloh sebab kita RV dekat situ. Tayar golek jam 10.30 pagi. Sekarang pukul berapa? 9.51. Jom kita ke lokasi dekat RV pertama kita, RNR Sungai Buloh. Okey, kita dah sampai dekat apa nama ni, RNR Sungai Buloh. Ada. Morning bro. Udin, mesti ada Udin. Morning. Okey, kita punya otai dalam King MG kita. Abang apa? Waris Legend. Wagi Legend ni bang. Bang lagi bang. Morning bang. Kat bawah. Kena ambil selfie dengan legend kita ni. Ini dia Tokman. Assalamualaikum. Dia nak belanja apa dia? Durian. Okey. Durian bang Bukan saya. Confirm Siapa lambat? Tokman belanja. Siapa lambat? Siapa lambat? Is paling lambat. Apa saya pula? Ya, sekarang awak pun lambat. Bro. Thank you. Is. Bro Is ni kata dia baru. Siapa? Is ni kan? Dali kan? Ya. Dalam WhatsApp semalam dia kata dia newbie. Newbie bang. Kita punya rock captain Carlos. Rock captain Carlos. Okay bang, morning bang. Morning bang. Welcome. Kita ada ni queen kita. Bang, assalamualaikum. Abang Bonda. Abang, saya malas nak sebut nama panjang. Kita punya press Kajang chapter bang. Ya. Okey, kalau you all nak tahu, dia lah press Kajang chapter untuk King. Bang, apa misi kita ini bang? Misi kita nak ride sampai ke Ipoh, happy santai kat sana. Santai bang Subscribe. Ya. Subscribe Raskai. Kita ada MC lain juga. Kita ada Joker. Ni presiden, ni press founder ke founder Joker ni. Ini bang kita ada abang ni juga. Akak-akak semua bang Jom. Ni, assalamualaikum bro Bapak bro. Siap bro. Ini lama tak jumpa ni. Asyik mengelak je nak ride. Ada bang. Tak apa lagi ada. Ni, toke. Okey, kita makan pun ada. Steady abang. Chef pun ada. Ya bang, siap bang Minum dulu. Tak apa lagi. Abang ada lagi bang. Saya cek wang dulu bang. Assalamualaikum. Ya bang Ya. Ya bang ni upline saya. Mamu. Mu, kita nak ke mana ini Kita nak ke Perak. Ipoh Bikers Day. Kita jumpa di sana. Perak. Mana? Dah on dah. Okey. Ni dia dah buka. Masuk orang makan. Mampu ni bang. Cakaplah sikit. Dah cakap apa bang dengan makan? Kita nak ride gimana ni? Kita nak ke Ipoh bang. Kita nak ke Ipoh. Kita campur-campur dengan MC lain. Tak tahu lagi apa aktiviti. Kita tunggu Kajang chapter punya itinerary. Ngam makan. Apa dia? Kameraman apa? Saya lah. Ingatkan kau ada bawa. Tak ada, tak jadi. Saya shoot macam ni bang Okey, beres. Cantik tu. Jom Ipoh.
Ipoh dah apa bang? Ke Ipoh lah yo. Dah kat Ipoh je ke? Ipoh, lepas pada Ipoh kita akan naik ke atas lagi. Kita akan pergi ke Penang. Lepas Penang kita akan masuk Siam. Lepas Siam kita akan naik lagi sampai ke atas. Cantik bang. So, Akak setuju ke? Jadi bawa. Setuju Boleh kan? Boleh. Operation tanya ni, okey tak naik motor? Mesti okey. Apa dia? cuti ada 3 hari. So kita Apa barang terus je bang betul naik lah. ke Siam. InsyaAllah lah. Okay. Apa kak? Oh ingat motor lain. Motor sama bang Nampak gelap belakang. Bang CBO CBO. Nak tahu dia CBO tak CBO, you all tengok dia. Custom Vehicle Operation, CVO. Selamat pagi. Salam satu Madani. Okey, hari ini kita ramai-ramai Kings MG and Friends. Kita ada friend daripada Ironhead. Kita punya ni otai-otai lama, geng-geng lama kita. Kita akan ride ke Ipoh hari ni ya. Event dia Ipoh Bikers Day ya. Hari ini kita akan pergi ke Ipoh dan kita akan pergi bersama-sama dalam lebih kurang dalam 20 biji motor. Okey, kita harapkan perjalanan kita pergi dan kembali dengan selamat. Okey, kami wakil daripada Kings MG Kajang Chapter dengan ini akan mengadakan ride pada hari ini dan semoga kita semua happy dan santai-santai. Dan seterusnya saya serahkan kepada Haji untuk baca doa sebelum kita mulakan perjalanan. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk kita review untuk kita refresh. Ladang Bikam Alright. Lepas tu tapah. Okey, lepas tu tapah, lepas tu terus Ipoh. Alright semua on the bike. On the bike.
sampai dekat apa ni, ladang Bikap jam jalan agak jam daripada border Selangor Perak tu yang ada pintu gerbang kan, sampai dekat ladang Bikam punya R&R punya jam. Bayangkan, maybe ni cuti sekolah, trafik agak sesak sikit. So far kita punya captain ni memang dia akan kawal lah supaya member dia hati-hati bila ride. Jam untuk mana okey? Untuk cari durian kat sini ladang Bikam tak ada, nama lain ladang. Tapi tak ada durian. Yeah. Ni kita punya road captain ini jam ni. Abang jam jalan babi jam. ni. Tak tahu Sekolah bang. Di sekolah. Sekolah. Balik kampung jom tengok apa ada. Air ke apa kena. Kau ingat ni seperti Thailand. Betul-betul. Macam balik raya tu. Ingat Thailand ni. Semua nak lepak lah ni. Bang, takkan sampai macam tu sekali bang. Bagi sejuk. Kita kena Nescafe bang. Nescafe ni satu. Kot. Inilah. Tak ambil air bang? Mamu? Ha? Tak ambil air ke? Dah ambil. Ambil Jom. Kita nak minum water tu. Mana minum water ni? Minta minum water jap. Oh ada. Okay. Kak yang sejuk ada tak kak? Nak kecil ke besar? Kecil kak. Ada tak? Terima kasih. Jom. Bang, okey bang Bayar. Bayar lu. Ramai. Din, thank you Din. Aku punya Nescafe ni. Dia kena Nescafe wah. Kau parking motor kat mana? Sana lah, aku nak isap rokok ni. Din, aku kat sana. Panas Din. Dahsyat dah kak bawa motor kat kan? Siap lagi. Kak okey kak? Ngam kat Jom. Mana kita cari tempat? Okey bang Oh, panas. Panas bang, tak boleh buat apa. Wah. Lepas tu jalan pula jam. Aduh. Sabar. Bawa bekal lah. Slow. Alah, bekal bang, air bang. Air bekal. Tengok semua ada. Harga motor abang berapa? Harga penjualan di Malaysia di Hari Raya Kuala Lumpur Ibarat macam apa? Alphard bergerak. Tapi sesuai lah dengan pangkat Datuk Mamu. Jangan malu bang. Jangan malu. Kalau husband akak ride solo ke Thailand, akak bagi tak? Bagi kita solo? Tak bagi. Dia tak bagi. Tak bagi apa? Tak bagi ride solo. Oh, tak bagi ride solo. Tapi betul bang. Kita kena bawa isteri bang. motor satu seat boleh. Kena bawa rumah bang kalau nak pergi mana. Betul. Okey bang Takut hidup. Kak gurau kak. Abang
Bang, Assalamualaikum bang. Kena. Tok tak ada.